Babam. Okey, hari ni kita nak tunjuk apa yang aku dah beli time sale 99 hari tu. Walaupun hari ni dah berapa bulan dah lambat sikit lah. Tapi tak apa, kita tak sempat nak tunjuk. Kita tunjuk apa yang sempat je lah. So ni ada berapa yang aku dah apa panggil, dah unboxing lah awal-awal sebab tak sabar. So first kali kita tengok, ini ialah kita punya kita panggil apa tu, kasut baby. Ini aku beli Corolla Alpha. So nanti aku letak gambar kat situ, ting. So ni antara pembelian paling memuaskan lah. Cerita panjang sikit, tapi nak dipendekkan cerita, aku jumpa yang paling murah. And then alhamdulillah, seller tu memang kita panggil apa, authorized reseller. And dia bagi free gift babe. Inilah dia punya kasih dia. Lepas tu siap bagi ni kita panggil apa, warranty dia, lifetime change. And then manual dia memang bukti, kita panggil apa tu, bukti ori lah. And then ni dapat stiker, orang panggil baby on board. Kalau kau nak dekat kat kereta, macam ni. Ni free gift weh. Yang aku paling amazed ini lah, free gift ni. So kalau kau nak tahu, ini dia panggil macam stiker. And then ni baju putih kosong. So kalau kau baca ni, baju putih ni, nanti kau kena buka iron, letak stiker ni kat tengah baju putih, and then iron. So nanti jadilah baju Baby Shark. Ini antara pembelian yang paling aku bangga untuk bulan 9 ni. Okay, lepas tu next kita ada beberapa benda lain. Ini tak kita letak tepi. So ni aku tak ingat sebenarnya aku beli apa. Jom boxing sama-sama lah. Benda serius aku tak ingat aku beli apa. Oh, professional accessory rakan DJI ku. Oh, mantap juga Ingat kan cikai-cikai je, sebab aku beli tu tak ada expect apa-apa pun. Ni siap bagi dalam kotak, memang kita panggil apa, legit lah. So aku beli sebab nak kita panggil simple kan, beli kala hitam lah. Jajang, setiap ni dia balut babe. Kita buka satu je lah, nak tunjuk macam mana kan. So basically dia just silikon hitam ni. Tapi aku suka warna dia macam cantik lah. Nice lah. Rasa dia pun ada tulis BRDRC. Rasa dia pun lembut lah. Just nak cover kita punya DJI tu Jadi kalau aku teringat, aku pasang, aku tunjuk lah kalau ingat. Okay, pembelian kedua berpuas hati juga. Oh, nanti harga aku selitkan lah kalau ingat. So ni tak apa, kita tutup dulu. Tapi lepas tu next, ini besar. Mulalah aku ingat kan, ni yang cover tu sebab yalah dalam kotak besar kan. Tapi ya simple je, dia memang padat macam mana. So ni aku tak ingat berapa. Cuba kita tengok. Oh, apa tu? Sama-sama kita teka lah. Cicing. Siapa boleh teka apa ni? 3, 2, 1. Apa ni? Apa ni? Basis. Apa benda basis? Macam ingat, macam tak ingat. Sebab nak jadikan cerita, aku punya kereta punya phone holder dah rosak. So aku beli baru je lah.
kebetulan time aku search brand apa yang ada, and aku tengok brand ni macam quite okay. Lepas tu kebetulan seller ni dia buat live, dia bagi harga murah. So aku macam okay, malah nak fikir banyak sebab harga murah, aku angkat harga dia naik. Tengok ping. Okay, nanti kalau aku dah pasang, kalau aku ingat aku taruh gambar. Okay. And then ini tak tahulah apa benda ni. Plastik bukan main besar, tapi serius barang dia kat bawah ni kecil je. Pasal aku boleh agak apa tapi dia tak. Andos. Wow. Cicing. Kalau tengok ni kan, aku tahu korang semua mesti tahu brand ni kan, Chisu Live. So kalau korang tengok ni macam apa gila beli Chisu Live babe, mesti korang expect aku beli puluh-puluh ringgit punya kan, ataupun rata ringgit tapi mantap dah. Ni aku beli colour pink sebab ini yang dapat murah. Sebab aku nak beli yang colour putih ni tapi tak ada stok. So sebab tengah murah, aku macam kebetulan hari tu anak aku hancurkan kipas lama yang murah yang aku beli. So alang-alang aku tengok ni murah ni, aku beli lah. So tak apa, kita try buka. Yang ni aku tunjuk gambar lah sebab basically dia sama je sini. Yang ni aku buka lah sebab korang tak tahu macam ni. Ini menarik babe. Dia kita panggil apa? Kipas yang Chisu Live buat. Time tu dia tengah buat live, so memang dapat murah lagi. Lepas tu dia jenis yang compact, kecil je. Siap dapat ni tali ada, dan kipas dia babam, kecil je, comel je. Kalau tak silap aku ada 3 speed dia, just macam ni. Dia tulis apa ni, just macam masuk start jadi apa semua ni. Memang ya benda ni boleh buka, ada bateri lah. Kita try sekejap. Ada bateri. Kipas biasa lah. Kata aku buat tu tak ada. Ni dia ada 3 speed ni. Okay, so kita try tengok nak tahu apa soalan dia ni. Biasa je. Tak nampak pun dia gerak-gerak tu kan. Sebab ni benda ni pun berat. Dia sejuk tapi dia angin terasa tapi tak adalah sejuk sangat. Boleh lah. Benda promo kan. Apa sini kipas dia yang paling murah kot. And then ada lagi tu. Kipas murah siap dapat charger. Charger babe, USB to C. Mantap. Sebab biasa kadang kipas murah dia bagi charger chip cai pendek yang panjang 5cm macam tu kan. Ni kira okey lah, berpuas hati juga. So kita ada apa lagi, 2 tu sekejap. Yang ni ini aku dapat teka juga. Tak apa, kita test buka. Sekejap kita pula buka. So kalau kau nak teka ni apa? Agak-agak
Apakah ini? Susah pula. Masih rapi. Tadadadadadang. So ni receipt apa? Ni adalah SD card. So aku tak tahu ni banyak keluar dekat aku punya TikTok. And harga dia sangat murah, tapi ramai orang review macam okey tau. Jadi okey, aku tak nak pakai ni kat DJI lah, memang tak lah. Kalau aku nak try dekat salah satu barang aku yang memerlukan SD card. Aku ada satu apa yang panggil CCTV ni, itu tak ada SD card, so aku nak try lah. Kalau okey then why not. Ni dia 64GB punya V30 with up to 100 Mbps lah. Aku beli pun murah lah untuk SD card, sangat murah. Oh, ada 3 years warranty. So kalau nak ikutkan saya macam unbelievable lah benda ni okey. So sebab tu aku beli satu, nak try dulu, letak kat TV aku okey tak. Kalau okey maybe aku akan repeat, tapi tak akan berani lah, tak kat benda-benda mahal macam kamera ke DJI ke apa kan. Okey, lagi satu last kita punya untuk hari ni. Papam ini pun besar, tapi produk dia besar ni je rasanya. Ini hari tu aku beli. Pasti ni aku dapat agak apa dia. Jom tengok. Korang cuba teka apa. Boleh pause video, teka apa sementara aku buka ni. Keras ni, memang packaging padu. Tahu ke apa ni? Oh, salah lah. Aku ingatkan aku beli ni. Sebab aku dah beli apa panggil, screen protector, glass protector untuk DJI aku. So aku ingatkan benda ni, sebab dia size ni. Rupanya sampai pouch kasut dulu. Oh, sebab aku waktu tu beli kasut badminton, and aku asyik bawa dalam plastik je. So alang-alang ni pun murah je, and so aku terus beli lah. Jom kita tengok dalam dia. At least purpose kita bawa kasut saya nak main badminton kan. So kita tengok. Dia simple je, dia kain apa panggil, kain macam baju hujan tu, kalis air. Dia macam ni je. Muat je tak? Dia tak besar sangat. Tapi nanti bila letak, kaki aku saiz 8. Muat ke? Maybe muat tu. Nanti aku test, aku hantar gambar lah. Okay, sekejap. Okay, asyik tak fokus. Okay, so ni ada tempat pemegang dia. Dan ni kita buka itu, masukkan kasut. Loh, tadi dah buka ke? Silap. Buka macam ni. Masuk kasut ke dalam. Okay dah. Itu dia dah. Untuk hari ni kita ada sekali lagi punya DJI kasut. Oh, ni semua sampah salah. Okay lah, itu je video untuk kali ni. Babam, ca-ca-ca. Salah lah. Dadah, ca-ca-ca.